god, 95 minit sudah. I think I have to end this live because I keep getting the same comment. Share dah ada partner, fokus kat partner sekarang. Okay. Bila masa Syed tak fokus lah. Sekali Syed ada partner baru, mesti Syed akan fokus dekat dia. Konten kedua masya-Allah tak ada ke? InsyaAllah dalam masa terdekat. Tahun ni baju Syed upload. Tengoklah nanti, tunggulah nanti. Okay. Aku rasa aku sudah mengantuk lah guys. Esok kerja guys, esok sekolah. Esok sekolah sudah. Esok sekolah. Esok cuti lah. Sekolah. Esok cuti. Baru cuti lah. Esok cuti. Sekolah. Cuti. Sekolah. Esok tak cuti. Sekolah. Esok sekolah. Cuti. Kau ni mau lawan share kah? Esok sekolah. Sekolah kita cuti seminggu. Esok share sekolah. Share cakap share. Kamu cuti lah, best lah. Share sekolah. Cuti seminggu share. Share sekolah. Share cakap. Share. Share sekolah. Alah, cakap dari awal. Sudah cakap dah tadi. Mana buku share? Ada apa buku share? Share pakai buku digital. Share sekolah esok. Share kena datang office. Ha. Sakit lagi gitu. Cuti esok sekolah. Oh my god, cuti apa guys? Chinese New Year? Bestnya cuti sekolah. Cuti Chinese New Year berapa minggu kamu dapat? Cik, aku menanya macam menanya budak-budak. Best kan? Thank you yang bagi gift. Thank you so much. Seminggu lama juga. Seminggu ni kamu buat apa? Seminggu ni kamu sambut Chinese New Year ke juga? Kamu pergi bercuti ke? Cuba kamu share dekat share kepada yang cuti seminggu Chinese New Year ni. Don't be sad if want to be happy. Wait. Dia macam ayat-ayat motivation masa form 1. Buat kerja sekolah je, duduk rumah. Lepas tu pergi mana lagi? Ada yang pergi bercuti ke? Cuti 1 minggu ni jalan-jalan ke kedai, balik kampung, raya Cina, duduk rumah, study. Wow, bagus. Study, pergi Kundasang, bestnya. Macam sambut Deepavali. Saya tak pergi bercuti kerana saya berlatih bola jaring dan bola tampar. Woi nah, macam dia buat karangan batu. Kerana saya berlatih dan bermain bola tampar. Macam BM siut.
share buatlah konten kacip macam Aina cari lipas. Mesti best. Aku mau cari lipas dengan siapa dekat rumah ni? Rumah aku ni pun tiada lipas. Paling pun ditandas. Asyik ketawa je kau. Kalau aku diam cakap gila. Kalau aku diam cakap tiada perasaan, tiada reaction. Kalau aku ketawa cakap asyik ketawa. Kamu buat apa ni? Diam. Kalau diam pun salah. Kenapa dia gelap What did I... Aku tekan apa? Oh my god. Aku tekan apa? Dia tak boleh tekan sudah. Kuatkan volume. Kamu yang sepatutnya kena kuatkan volume. Lag. Weh, ada orang. Aduh, kenapa dia jadi macam ni? Syirul masukkan dulu apa? Syirul masukkan merah. Tapi dekat sekolah Syir kan, merah selalu kalah. Syir ingat merah tu macam power sudah. Kan sometimes ada satu sekolah kan, merah dia paling power. Dekat sekolah Syir paling power rumah hijau. Okay lah guys, saya mau end. I think lama betul sudah aku live. Kenapa dia gelap? Aku tekan apa tadi? Astaga. Stupid. Wait nah. Aisyah live dulu. Selalu pakai filter ni. Apa kau ni? Make a heart sign. Macam nyanyi please. Aduh, disuruh nyanyi pula. Aku budak gen. Oh my god, takkan bracket Syir tercabut. Aku makan apa? Sorry guys. Okay lah, bye bye. Ni tadi filter left cantik, tapi dia macam filter dulu-dulu. Bye guys.